Maka Nabi pun mengumumkan, menghimpunkan paling ramai kumpulan sahabat. Tuan-tuan kalau nak tahu, di kalangan semua peperangan, perang yang paling besar sepanjang Nabi memerintah Madinah adalah perang Tabuk yang sedang saya cakap ni. Jumlah sahabat yang menyertai perang itu adalah 30,000 orang. Sahabat bukan Ustaz Wadi kita semua ni. Sahabat. Tiap-tiap seorang itu adalah pemerintah dunia. Bayang, 30,000. Ni kita malam ni baru berapa, sampai 5,000 lah lebih kurang. 30,000 semua sahabat. Masya Allah. Kesemuanya sahabat Nabi. Sahabat Nabi jangan tanyalah semayang subuh di mana, mesti berjemaah di masjid. Sebab yang semayang subuh di rumah zaman Rasulullah hanya munafik original saja. Terasa betul malam ni Ustaz. Yang ni fakta, bukan saya hurai, fakta yang sahabat sebut. Kata Abdullah bin Mas'ud, zaman kami nak kenal sahabat original, semua semayang berjemaah di masjid. Kalau solat subuh di rumah, munafik lah tu. Senang je, munafik lah tu. Kalau zaman hari ni, Allahu Akbar. Habis. Kalau zaman kita 30,000 Nabi himpun sahabat sebab nak berperang dengan kuasa paling besar dunia. Dan Nabi isytihar, kali ini aku yang pimpin. Masya Allah, subhanallah. Siapa ketua turus tentera? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isytihar. Masya Allah. Umur berapa? 61 ketika itu. Berapa jarak Madinah ke Tabuk untuk peperangan Tabuk? 700 km. Ni bukan contoh. Hari ni siapa yang pergi umrah, kalau ada masa lebih, pergi Tabuk. Tabuk.